Yang ni kita ambil kat belanja ni. Lepas nak makan bentar-bentar rugi lah. Kita nak makan masak-masak. Kontak ni. Okey. Oh, tak beli. Tak sembelih. Ha? Aku nak ambil ke buah? Buah. Nak ambil. Duduk rajin lah. Lagi. Cuba nak rasa dia apa kan? Lo ni kan main bawa lipa. Apa khabar raya? Selamat raya. Nasi lo. Di rumah mana? Kat ni. Kat ni. Kat ni baru muntah. Bukan kat ni sipu. Kat ni pun lah kata. Dia satu ke? Oh. Katanya tu nama ke sama. Tu lah. Bulan 12 Mei lagi ambil buah lagi. Ni, dia 2 bulan 12 dengan bulan 4 lah. Dia kira macam tu. Hujan bulan depan ni. Bulan depan Mei di mana? Sepuluh boleh ha. Penuh yang pada asyik. Mak. Boleh makan daging. Ya, hari ni ambil kayu sekarang sampai masuk kampung dalam tu. Pergi masjid je nak makan daging. Kawan-kawan abang malam ni model nasi daging 70-an tu. 70-an tu. 70-an okey daging dia rare lah, tak payah cari lah. Payah jumpa. Payah jumpa. Kalau kata ada makan daging hari tu pakai pi meneru, daging rasa macam mana? Dia rasa heran daging tu rasa macam mana? Sate sekupang pun minta ayah beli pun tak ada duit. Cucuk sekupang masa tu dekat kedai Pangoyang tu kan. Kedai kopi tu ada jual sate apa tu. Besok minta kat ayah try nakkan sate je. Mahal cucuk mas sekupang lah. Sate tu pun zaman tu orang tak berniaga lagi no? Ada. Berapa orang ada no? Ada masa tu 2 kupang. Cucuk. Sekupang. Masa kecil dulu kedai Kolau no. Jalan tu pipi takui tetam dapat RM4. Beli 20 cucuk balik kat ayah. Lega no. Kalau bagi RM4 dapat beli makan sate dulu. 20 cucuk RM2. Lah ni pagi pencucu je lah. RM4 dapat 4 cucuk RM2. 20 cucuk. Masa tu pasal malam daripada jual. Cucuk sekupang. Pasal malam kau. Cucuk sekupang lepas tu naik RM15. Tu dia ada naik RM2. Tak lagi kita jadi lagu tu lah. Zaman tu nak makan apa buat sendiri lah. Buat sendiri ya. Masa tu rempah gulai tak lagi lah. Kena giling sendiri lah. Giling lah, buat gulai, buat giling rempah. Giling sendiri. Giling rempah, jintan manis, cabai. Kena beli bahan-bahan minta manis dan cabai barulah boleh misi sekali. Rempah kita rempah tu. Kita rempah tu kan. Lepas tu giling sekali no. Tu panggil dulu gulai rempah giling dulu. Lah mana ada rempah giling. Lah ni semua dah segera dah. Ayam tak ada jual. Orang berkit-berkit tak ada ayam. Duk bela ayam dulu, ayah bela pun dulu tak pernah makan lah. Jual lah. Oh, bela orang nak beli jual. Jadi biasa bela 5 ekor ayam kampung. Dan ayah tangkap jual beli baju raya. Tangkap jual beli baju raya. Masa Tuhan tak ada air duduk rumah lama. Sekarang orang buat lagu tu bang, apa tahu? Tahu dia rapat kan? Ada orang buat saya tahu tu. Kan? Baju sekali memang kita yang tak ada. Bulan ni tak ada. Tak ada. Belakang tak ada. Tapi hikmah dia. Kita nak kenal anak-anak kita dengan anak-anak mereka. Macam kita dengan kacik sepupu. Anak-anak kita 2 pupu. Aku dapat tak kenal. Kalau Sekarang tu lupa tu sebab ada persekitaran orang buat. Bagi papat dulu ya. Kalau kita lama kan ada apa. Kena ada seorang yang buat kan? Kena seorang yang usaha tu, yang usaha. Kita lead benda tu, kata tak jadi juga tu. Apa ni rumah Cuyun dulu tiap tahun rendang kerang lewat. Rendang kerang. Itu. Rendang kerang cutum kan. Jiran kita tu lah. Dia setiap pergi rumah dia mesti cecah tu. Rendang pedai kerang. Kerang je lah.
Tak ada boleh dah. Jadi bagi mau dia. Mesti kerang lah. Dia kena baik kerang dah. Ha. 30 ton dah kerang ah. Balik semua raya pi mau dia lu. Dia cedok kan jadi pirin tu. Katak. Dia pacu dia masak, anak dia ramai pun dia yang masak.